Jom kita test lampu solar ni cerah dia macam mana. Aku dah letakkan atas rak ni untuk kita try suluh kawasan ni. Dengan remote dia ni, kita boleh setting untuk malapkan dia. Tekan je bahagian ni, nanti dia akan automatik semakin malap. Dan korang akan perasan dalam video ni, oi, dah makin gelap. Skru-skru dengan bateri ni pun dia ada bagi sekali, geng. So tak payah takut lah. Nak pasang dia ni sumpah tak susah. Pada panel solar dia ni ada wire dekat belakang. Yang ini aku panggil bahagian jantan. Ibarat hidup dalam dunia yang fana, jantan dan betina ni kita temukan, cantumkan dan kita skru kasih rapat. Dah, wiring dia dah siap. Lepas tu kan ikut tekak korang lah. Lampu ni korang nak gantung kat mana, solar ni kau nak menghadapkan pada cahaya matahari kat belah mana. Lepas cerah yang puas tu, lampunya tetap ada, tapi malap je. Itu boleh sampai pagi, tapi malap je. Kiranya lah, boleh lah kalau kau nak pakai kat kawasan yang betul-betul gelap, janji ada cahaya. Tapi kalau kau nak memang dia terang, memang nak nampak, tak boleh bro, tak boleh. Mungkin kena beli yang mahal punya.